Oh, cantik. Anak perak. Mana? Yes lah. Bang. Tadi apa hal tadi bang? Jatuh. Lain kali nak main fikir, top up dulu bang, top up dulu. Woi. Hang Mentang-mentang dah siap. ajak. Aku baru buka live 1 minit. Lepas tu nak suruh top up belabur. Mana aku tahu. Oi, Amboi dah siapkan panel nampak tadi? Dah susun panel nampak? Oh. Saya tak panel ni. Macam ni jap. Siapa yang panel? Jap. Panel. Tak apa, kita jalan dulu. Kita jalan ni mesh. Kita tunggu orang naik. Jap. Apa accept bang? Accept. Okey. Okey, jap. Okey, dalam ni kita fikir dengan apa ceplos yang berbayar tak berbayar aku tak tahu. Tapi ini adalah ceplos. Okey, kita bersama. Okey, ayo orang bersama. Kita fight habis-habisan. Tadi dia beritahu aku. Dia dah siap seria dah tu. Dia dah siap seria. Arif betul lah. Tadi dia berkenal aku. Aku bawa buka live 1 minit. Dia tu invite aku. Lalu aku tergigit jari. Okey. Jangan bagi malu Jangan bagi malu sang kecil. Jangan setek. Okey, jap. Jangan setek. Tolong naik atas, jap. Jadi panel. Siapa nak jadi panel? Ni. Aman. Naik bang. Terima kasih Aman. Naik. Jadi guys. Naik. Siapa nak panel, mai. Request. Okey, dah. Okey. Cepat guys. Kita rematch. Tadi anak perak dia buat fikir. Lepas tu dia pula tak cukup. Tu pun heran lah orang ni ajak fikir. Tapi sekarang ni kita membalas balik second round. Sambil. Okey. Terima kasih. Alright. Terima kasih Abang Aman. Okey, kita bagi naikkan viewers. Anak perak sekarang berapa viewers? 110. Saya baru 15 orang. Kejap. Bagi saya punya naik. Aku ni adil. Jangan takut. Sang kacil cukup adil. Takkan berkena orang. Oi guys. Bersama Kancil. Ayo. Lawan. Tetap lawan. Cepat guys, tolong share bang. Tolong share. Aku dah bagi hang menang esok belanja minum. Okey. Kak Ita, Ari, Tok Gon, apa standby di bawah. Jack santai. Standby. Boy, dia dah siap panel lah. Aku risau pun. Tak. Bukan tak set. Mereka ada di bawah. Harap-harap mereka masuk lah. Ya, aku pun nak share kat ni lah. Aku punya panel yang lain. Sekejap. Mana Meja. Kita bagi dia. Tadi dia berkenal aku. Ni dia terkenal. Okey, live anak perak hari ni. Anak perak nak 100,000. Dah ada 47,000. Anak perak nak 100,000. Malam tadi 150,000. Malam ni 100,000. Wah, dia cantik tak baik fikir lah sekarang. InsyaAllah boleh. Yakin boleh. Pasti boleh. Itulah sang kancil. Bagi ceplos makan kenyang-kenyang dulu. Sagi takut dia tak ada nak makan. Takut tak lalu nak makan. Bagi dia makan dulu. Terima kasih abang ni. Jangan tak. Mr. Santai panel utama. Standby. Boleh. Tama. Sekejap ni. Bagi dia makan dulu. Takut dia tak lalu nak makan. Dia kena kancil balul lagi. Takut tak ada nak makan. Bagi dia makan dulu.
Aku tadi tak ada buat apa, terus dia mula ya. Tak apa, kita adil. Dekat sini. Kita balon dah, bukan takat ceplos. Sekpur pun kita balon sekali malam ni. Meja ada. Agak meja ada. Kejap lagi kot. Aku tadi aku dia balik rumah dah. Aku dah share dah lah kat dia. Kejap lagi. Oh. Amboi, kau cakap set pun kaki pindah. Pandai-pandai kau. Siapa ni? Walker. Walker ni siapa? Dia tu. Aku bukan apa ni, anak perak. Aku makan ni sebab kalau makan kancing tak kenyang. Bukan makan kancing tak kenyang. Takut lagi kena makan kancing. Nak makan pun tak lalu. Yes, Alhamdulillah. Yang baru merah ni Elias ke? Chef Elias. Ada orang tanya ni, anak perak. Ya, Chef William. Kita memperolehi kemenangan yang pertama. Oi. Kopi apa? Okey, Naik guys. bang. Naik. Naik. Panel aku dah sampai dah. Naik. Kita baru nak start. Tolong naik. Bagi dia makan dulu, bagi dia makan dulu. Malam Iban, ni Iban, anak Iban, Perak. Malam ni anak Perak tak mau banyak, nak 100,000 like ya. Alah, aku tak ada panel ni. Iban. Sebab pertama kali anak Perak buat fikir. Turun. Alah, okey. Alamak, aku tak ada ni lah. Tak ada panel lah. Hai. Pasal tak ada satu benda. Tadi hulu dengan meja. Abang Cat nak jumpa tak dapat-dapat. Abang Cat siapa? Dia mungkin. Kau batuk kuat kan? Jap. Dah nanti sat. Bagi dia tak ada panel lagi. Bagi dia ada panel dulu. Sagi dia kata kancing buli pula. Oh, tubuh dia. Okey. Atau Jo nak naik ke Pak Jo? Jadi panel saya lawan dengan kancil. Dia uncle. Kat bawah ni ada 3 orang aku. Lepas tu nak up di atas macam mana? Dia orang kena request. Hampa kena request weh, kena request. Request lepas tu tekan button accept je. Aku tak ada panel ni. Aduh. Lagi dua lah, dia orang ada panel. Aku tak boleh hujah. Okay, request. Dia apa kata uncle, kalau tak ada panel ambil Rohingya pun tak apa. Ambil Rohingya boleh. Tak payah panel tu, kau tak ada panel. Rohingya pun tak ada masuk. Okey lah. Mungkin dia nak kita jalan dulu kot. Okey, kita jalan dulu. Okay, kita jalan dulu. Okey. Kita tekan rematch. Okay. Sekarang ni biar sebab tadi kan dah abang anak Perak dah menang. Abang nak Perak jalan dulu. Nanti saya jawab balik. Okey. Alright, jalan. Sila. Accept. Tajuk apa? Bebas. Pasal ni kancil. Sila bang. Okey baik saudara. Apa anda nak harap dekat PKR lagi? Apa nak harap dekat PKR tuan-tuan? Kita dah bagi ruang dan peluang. Paling gagal Kerajaan Pakatan Harapan Perpaduan ialah paling gagal menghapuskan kedai-kedai tong yam, kedai-kedai warga-warga asing yang berniaga. Mereka tak boleh berniaga di negara kita tuan-tuan.
Orang Thailand tak boleh menjaga di negara kita, tuan-tuan. Tapi kita tengok berselerak kedai toyam. KDN buat apa? Sepur buat apa? Sepur buat apa? Kedai toyam berlambak di mata Malaysia. Malaysia busuk. Apa buat apa? Mau tak mau, tuan-tuan, suka tak suka, kita wajib jatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan Perpaduan. Kita wajib jatuhkan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim gagal nak jaga untuk warga asing, pendatang asing menjaga haram pun tak boleh. Jangan sembang yang lain lagi lah, tuan-tuan. Jangan sembang yang lain. Tuan-tuan pusing tengok kampung tuan-tuan, tengok berapa berlambak kedai toyam. Orang Thailand boleh menjagakan di negara kita. Orang Thailand yang masuk negara kita menggunakan pasport ataupun pasport pelancong, tiba-tiba boleh berniaga di negara kita. Habis takkan kita nak tengok saja, tuan-tuan? Bukan kita nak tengok saja negara kita, duit rakyat kita diangkut oleh warga Thailand. Sepur yang diorang alik report SPRM tu. KDN report. Immigration, Sepur. Esok SPRM ni apa, immigration report. Kedai toyam berlambak. Buat report. Jangan bagi orang negara asing mengambil nikmat dalam negara kita. Mereka beli tepung subsidi. Mereka beli gula subsidi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan mengundi lagi, masih menyokong lagi kerajaan ni, tuan-tuan juga bersubahat memberi warga asing beli barang subsidi. Tuan-tuan reda hak tuan-tuan ni ambil. Tuan-tuan reda hak anak cucu tuan-tuan ni ambil. Subsidi anak cucu tuan-tuan ni ambil. Tuan-tuan reda. Tapi Sepul dia reda. Sebab tu dia tak buat report. Sebab tu tak ada action daripada Sepul. Depa terlepas pandang silap-silap ni. Uncle Zuri ni pun tengah makan kedai toyam lah. Kedai petani lah. Aku dah rasa dah. Nampak tak? Siapa yang merosakkan ekonomi negara kita? Siapa yang merosakkan ekonomi rakyat Malaysia? Siapa yang merosakkan ekonomi orang Melayu? Pemimpin negara kita, tuan-tuan. Benda ni saya pejuang lama, tuan-tuan. Benda ni dicakap lama tapi tak ada ambil tindakan. Liga membisu, Menteri KDN membisu, NGO membisu. Contoh NGO membisu, siapa lah? So, apa lagi? Ini buah mula. Yang orang tak jangka saya akan bawa isu ni. Sebab isu ni saya perjuang daripada waktu apa? Isu ni. Sebab lagi. Saya perjuangkan isu ni. Mana Menteri KDN? Mana Immigration? Saya boleh tunjuk saya ada di kedai saya. Depan kedai saya sebuah kedai toyam yang dia baru buat siap lebih kurang 2 tahun dengan harga 300,000. Tuan-tuan, inilah penjajahan yang berlaku dalam negara kita. Yang boleh kita kan penjajahan ekonomi yang berlaku dalam negara kita. Kita kena sedar, tuan-tuan. Kita tak mau anak di hutan disusul anak sendiri biar kelaparan macam ni. Macam ni lah. Habis ekonomi kita diambil oleh warga asing yang menjaga secara haram yang untuk negara kita sedang mereka tak boleh menjaga. Baik, terima kasih. Kemenangan yang kedua untuk Sang Kancil. Amboi, kemenangan kedua. Okey. Amboi, nak joget dulu. Joget puas-puas. Dah habis juga? Okey, guys. Terima kasih, guys. Alright, okey. Tekan email ya. Tekan. Aku ada satu panel. Terima kasih Kamarun di atas.
Bagi saya sedikit masa dulu jalan sikit ni Kamarul boleh Alright, sebab dia sebut pasal Sepul ni. Teruskan. Okey, remesh. Tekan accept remesh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak gaya ni Tengok anak perak tadi duk kata Sepul. Sedangkan dia tahu apa maksud Sepul tu. Sepul ni maksudnya dia berfungsi mengikut pada apa benda yang isu dibangkitkan. Bukannya hang nak suruh Sepul pergi buat gawat gempur ke apa ke. Pasal Rohingya ke, pasal orang beli minyak, warga asing beli minyak masak ke, itu kan sebenarnya dah ada apps. Kenapa nak menyusahkan orang lain? Kenapa nak cari salahkan orang lain? Sedangkan kita yang nampak kejadian tu, kita boleh tekan apps price catcher, buat aduan, ambil gambar, upload dalam apps tu, buat aduan. Itu cara tu yang dah dibuat. Benda tu menelan menelan belanja yang banyak. Untuk apa? Untuk supaya rakyat kita mudah membuat laporan, supaya rakyat mudah buat laporan agar benda tu boleh dikawal selia ataupun dipantau. Jadi kita buat laporan tu dan rasmi kat dalam app. Jadi orang-orang pihak kuasa ni dapat membuat pelaksanaan. Itu saja. Itulah tanggungjawab kita sebagai rakyat. Kena ingat tu. Jangan salahkan Sepul. Sepul ni dia lawan fitnah. Yang mana berluasa yang bukan-bukan dalam sosial media. Okey. Sila, saya nak bagi masa lebih pada Kamarul. Panel saya. Terima kasih. Silakan ni Kamarul. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni Abang Anak Perak, terima kasih bagi ujahan yang bagus, terbaik. Okey, kalau nak bertanya pada pendatang asing Rohingya, kita kena faham pada zaman bila yang memberi kebenaran masuk ke dalam Malaysia, penjajahan apa yang dibuat oleh negara Malaysia dengan PBB. Itu kita kena faham. Rohingya ni berlaku, saya ambil daripada awal permulaan Rohingya datang di sini. Kita kena faham, kita ada perjanjian dengan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, kemanusiaan PBB. Maksudnya dia memberi pembawakan pendatang Rohingya datang ke negara Malaysia sementara saja. Tetapi selepas tempoh saya tak tahu tahun, saya tak ingat 7 ke 8 tahun, saya tak ingat. Saya kena buka balik. Dia ada tempoh dia untuk mereka pergi ke negara ketiga. Masa negara ketiga tu ialah negara yang diberikan pekerjaan, diberikan tempat tinggal, diberikan peluang pekerjaan di sana. Jadi kena faham benda tu. Okey, penjajahan ni dibuat oleh zaman pada siapa? Zaman Tun Mahathir dulu. Zaman Tun Mahathir membawa Rohingya daripada Myanmar ke Malaysia untuk duduk sementara. Dia transit rakyat mereka datang ke sini untuk sementara. Tidak ada peluang pekerjaan, tidak memberi peluang perniagaan, tak memberi tempat tinggal. Ada tempat tinggal tetapi tempat tinggal dia ada bukan yang dikekalkan. Jadi benda ni kena faham Rohingya. Jadi benda ni kita kena tahu dah berpuluh-puluh tahun dah dibuat. Sekarang kerajaan nak buat boleh, tetapi macam saya ambil stempel video nasional KDN sendiri. Dia ada step proses untuk kita nak menghalau mereka untuk pergi ke negara ketiga. Sebab apa? Sebelum ni Tun Mahathir dah memberi kepada negara ketiga, tetapi negara ketiga tolak. Terutama di Qatar, di US dan satu lagi negara saya tak pasti, saya kena buka balik laptop saya. Jadi mereka menolak sebab apa? Rohingya ni ada masalah dengan attitude perangai mereka, attitude dia sendiri, dan dia agak tidak sesuai untuk negara mereka yang negara ketiga. Jadi benda ni kena faham abang anak Perak. Kalau kerajaan sekarang nak buat boleh, nak halaukan mereka boleh. Ini yang kita kata, dana tu datang daripada mana? Dana bantuan kemanusiaan tu diberikan oleh siapa? PBB. Agreement yang dikeluarkan oleh PBB beri dana untuk negara yang menjaga Rohingya. Jadi mereka ada NGO yang terlibat. Saya betul, Abang Anak Perak cakap betul, ada yang terlibat. Tapi mereka tak boleh memutus dana tersebut. Dia ada perjanjian dengan PBB. Mereka ada macam ada apa? Saya tak ingat pula apa dalam NGO yang menjaga kebajikan Rohingya. Itu cakap. Sekarang ni kalau nak cakap Kerajaan Madani tak buat, dia dah buat sebenarnya. Tetapi mereka tidak boleh dihalau. Mereka dah ditutup perniagaan, tetapi mereka kembali ke tempat asalnya untuk berniaga. Saya ambil contoh pasar Selayang yang baru-baru ni Uncle Zurek dengan geng-geng Major Razali pergi sana. Mereka dibawa, dihalau, tak boleh berniaga. Memang tak boleh berniaga di sana. Di tepi kaki ke-5 ke bawah jabatan ke dah dihalau oleh JKOM dengan Uncle Zurek Sepol. Jadi ini yang kita patut bawa pada kebaikan. Jadi saya rasa untuk nak bawa boleh, KDN boleh bawa, tapi kena pergi kemanusiaan, mesyuarat kemanusiaan PBB untuk membawa mereka ke sana. Walaupun ditolak ke ataupun negara ketiga tolak pun, kita kena desak mereka.
untuk menerima Rohingya. Sebab Rohingya ni adalah pelarian yang disisihkan oleh negara dia sendiri dan diperang oleh tentera Myanmar sendiri. Kita kena faham. Tapi itu je Kak, kita kena ketatkan. Jangan bagi perniagaan, jangan bagi tempat tinggal, tempat yang boleh diletakkan khas, boleh ditinggalkan sana. Tapi tak boleh buka nak meniaga dan tak boleh meniaga. Itu yang kita katakan. Ini yang sekarang ni kita. Okey, masih. Okay, terima kasih. Kamarul, mantap panel saya. Alhamdulillah. Terima kasih yang bagi gift yang telah memberikan kemenangan yang pertama pada saya pada ruangan kali ini di pertandingan. Terima kasih banyak. Okey. Anak Perak masih lagi ada tak ada panel ke ataupun Anak Perak boleh maintain untuk lawan saya yang panel? Tak, Boleh, ahli panel ni depa naik sendiri ke atas macam Kamarul naik ke depa kena request? Dia tulis Aku curi yang request saya naik. Okey. Dia automatik. Anak Perak macam ni. Anak Perak kata siapa nak naik kata up, betul Anak Perak tekan nombor dia up tu, betul invite. Sekejap. Okey, siapa nak naik tulis up. Siapa nak naik Johnny tulis up. Tulis up. Okey, tunggu bagi dia naik dulu panel ya. Okay, guys. Bang, terima kasih banyak bang siapa yang support saya ni. Okey, mantap Kamarul. Anak Perak dah ada ke belum? Jap. Okey. Sekejap. Dia tak naik. Siapa yang tulis up? Request mana yang kena geng abang request, minta dia naik. Dia share kepada request. Nanti dia akan automatik ni. Siapa yang nak naik tu tekan button request tu. Kotaknya sebenarnya pun senang tak? Mana tadi Jap. Tadi Kamarul tadi dia susun panel ni. Dah naik dah. Hari. Okey. Jap. Dia boleh berapa orang? Dua. Okey, request. Lagi seorang. Saya masih lagi seorang ni. Tapi tak apa, Kamarul boleh. Okey, 2. Betul, Johnny. Okey. So, pusingan Anak Perak betul. Okey, kita mute dulu. Jap. Mana hantar di mesh ni? Ini mesh. Okey. Accept. Sekarang. Okey, baik. On Okey. Sila ahli panel. Host dah diam ya. Ari, sila Ari. Balun. Ari. Kata reform, sembang reform sana, reform sini, reform situ. Kalau isu Rohingya tak dapat selesaikan, susahlah macam tu. Kita perlu, betul kita ada perjanjian dengan PBB, tapi bagaimana dengan pemantauan? Apa alasan kerajaan tentang pemantauan? Hanya melihat saja, hanya biar apa yang terjadi. Macam tu kah? Jadi itu adalah benda yang sangat lemah. Ni kalau bab Rohingya ni orang kita tak kira cerita hak lain lagi. Ini adalah benda-benda yang sangat lemah. Kelemahan daripada atasan lah. Penguat kuasa hanya mengikut arahan. Jadi pihak atasan apa dia? Hanya kangkang melihat tengok situ je. Sebab kita sendiri janji. Kita sendiri yang melalak. Kita sendiri yang sembang berdegar-degar. Tentang apa, reformasi, reform itu, reform ini, reform itu. Tapi apabila jadi kerajaan hampir 4 tahun, kita hanya melihat dengan alasan demi alasan. Apa benda? Contoh, okey, Sekpon ni untuk melawan fitnah. Lawan fitnah, tapi isu fitnah jugalah hampa lambung, hampa tangkap. Dan ni aku nak tanya. Isu am tu wujud atau tidak? Fitnah dia. Isu am tu apa fitnah yang dibuat? Isu pendanaan asing, parti bersama. Apa yang hampa itu buat report? Di mana kesahihan, di mana kebuktian hampa ada? Sebaliknya hampa cuma main persepsi politik. Siapa maklumat mana yang hampa dapat? Dari mana hampa dapat benda tu? Dari sumber TikTok. Itu saja. Sumber TikTok kita boleh bawa ke semua, ke sana, ke sini. Apakah kerajaan Madani ni
hanya mengambil sumber TikTok yang kita tak tahu kesahihan dan boleh dikategorikan itu adalah fitnah terang-terangan untuk dibawa modal. Sepatutnya hampa dalam set post sendiri kena lawan tu meja tu. Dia tu apa yang tak fitnah dekat Kak Wan? Hampa sedap ke tak? Betapa hinanya Kak Wan dibuat oleh meja dulu. Hampa sedap ke tak hampa duduk dalam kelompok hampa tu? Kau hampa jadi buta, jadi tuli. Sampai tak nampak benda tu terang-terang. Jangan jadi bodoh sebab kuasa. Jangan jadi bingai sebab jawatan. Jangan jadi benak sebab duit. Hampa tak sedap ke apa yang hampa buat tu? Kita duk sembang reform. Tapi orang keliling hampa tu bawa pemegang fitnah besar kepada Kak Wan. Satu pendedahan yang besar daripada Ari. Kancil, tap-tap lagi laju. Aku tak tahulah hampa ni. Hampa ingat kursi empuk tu boleh tahan lama ke? Adakah hampa menghalalkan apa yang terutama dalam sektor tu yang bawa budaya fitnah kepada Kak Wan dan hampa ikut jejak dia sampai pergi buat report pun fitnah sekali. Hampa ni tak malu ke tak ada muka? Kulit boya ke kulit bewak? Hampa tak sedap lah. Hampa tengah angkat orang yang duduk dalam kelompok hampa tu orang kuat fitnah kepada Kak Wan dulu. Patutnya hampa clear belah hampa dulu. Bukan pemfitnah, bukan pembohong yang dalam parti dalam NGO hampa dulu. Baru hampa nak sembang bab benda lebih hadapan. Tapi dalam diri hampa sendiri pun tak bersih. Hampa ada hati hampa nak ke depan. Tu pun jangan. Aku sikit kecewa tu pun jangan. Otai reformasi lah, menatang apa semua duduk dalam tu. Tapi terang-terang orang yang biasa fitnah Kak Wan tak pernah buat permohonan maaf secara terbuka pada semua orang. Sudah, dah, masa dah habis. Masa dah habis. Pandai dah. Okay, sekian, terima kasih. Ada tak? 3-1 SK Omaya Bukan dua sama ke last minute? Tu last minute tu 1-6 tu. Ya, aku tengah tengok ni. Dia yang aku 2 3-2 lah. Oh 3-1. Okey, betul lah 3-1. Betul lah 3-1. Okey. Aku tekan image aku cakap Okey. Okey. Yang lain mute Nanti saya bagi final saya cakap. Okey. Image. Accept dulu bang. Baik. Dulu lah Mamu. Tadi aku dah cakap Mamu dulu. Permulaan. Bagi saya sekejap sikit. Sekejap saya intro Alright. Okey. Terima kasih hujah yang diberikan. Tapi saya menunggu jugalah kat mana point dia kan. Yang melontar ke melompat ni dah kenapa? Yang dipanggil tu untuk beri keterangan je saja. Itu saja. Belum apa-apa lagi tindakan. Laporan itu pun hanya sekadar untuk supaya buat kuasa membuat tindakan. Jadi kalau benda tak salah, pergi je lah bagi keterangan. Itu je. Jangan melompat sangat. Okey? Itu satu. Nombor 2, apa kaitan meja dengan Sepul yang sekarang? Jauh sangat ni. Aku tengok ni lebih tengok daripada Walaun dah ni. Walaun dulu aku tahu dia main fitnah, main benda daripada cerita pasal Rohia dah sampai pergi ke cerita pasal Kak Wan. So nak ke mana kita sekarang ni? Aku tak faham. So kalau dulu aku selalu cakap pada Walaun, selalu pukul semua rumput, beat around the bushes. Sekarang ni aku nampak kenapa benda tu kami dah jadi beralih kepada ni geng kancil ni. So kalau patutnya kau ni daripada sepihan daripada PKR patutnya lebih bijak Walaun, tapi malangnya lebih idiot daripada Walaun. Aku masih bagi lembut lagi jangan bagi kasar. Okey, silakan Mamamu. Assalamualaikum. Meja buat benda tu betul ke tak? Sah ke tak? Sahih ke tak yang aku cakap tu? Tapi kan benda yang aku cakap tu. Hello. Tapi kan Hari. Apa ni?
Napi dulu. Follow depa. Biar. Okey, mau sila. Okey, dia kalau soal peribadi ni aku tak mahu masuk yang tu lah. Yang tu peribadi. Dia minta maaf ke, dia tak minta maaf ke, kita pun tak tahu, betul tak? Jadi tapi aku nak berbangkitkan isu Rogia. Isu Rogia ni bukan baru. Kalau kita tengok Rogia masuk dalam negara kita pun dalam tahun 2000 lebih lah. Masa tu bukan pemerintahan Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Jadi dan pada 2018 pun kita tengok memang ada yang menyokong Rogia ni duduk di dalam Malaysia. Contoh Parti PAS dan juga UMNO lah masa tu. Zahid buat satu perarakan semua membela Rogia. Dia pasal isu Rogia ni kita tengok dia lebih kepada isu kemanusiaan. Pasal Rogia ni status mereka pun pelarian perang. Bukannya pendatang haram dan juga pendatang asing. Mereka ni pelarian perang dan mencari negara yang ketiga untuk menyelamatkan diri. Dan kita tengok negara Malaysia ni membuka lah masa tu. Pasal masa tu kita tengok pembantaian memang cukup teruk, cukup kejam. Wanita-wanita dirogol, anak-anak gadis dirogol. Jadi kita terima mereka. Tapi sekarang ni dia menjadi masalah pasal benda ni serupa Datuk Ayub bagi tahu kemarin. Dia benda ni dah jadi barah. Sebelum tu penyakit. Penyakit tu dia ketul lah. Kalau barah ni dia ketumbuhan lah. Masa jadi penyakit tu dia tumbuh kecil lah. Tapi dia dah duduk berdekat-dekat, berpuluh-puluh tahun, dia menjadi barah. Jadi sekarang ni kerajaan Malaysia nak menyelesaikan masalah yang menjadi barah ni. Dan sekarang ni kita tengok kerajaan Malaysia sedang merangka sesuatu untuk kita tengok nak mengusir mereka ni. Memang kita ni sebagai manusia, memang kita kalau usir mereka kita tak hati perut. Kita nak hantar mereka balik, mereka kena sembelih. Yang tu dari segi kemanusiaan. Tapi untuk kita buat satu benda yang sistematik, kita boleh buat. Pasal benda ni kalau kita nak tuduh kerajaan sekarang ni pun aku tengok tak relevan lah kita nak tuduh kerajaan sekarang. Kalau Rafizi pun dulu dia pun duduk dalam kerajaan ni, Rogia dah ada dah. Dia bersama PKR pun Rogia dah ada dah. Tapi dia Rafizi ni aku heran, dia tak ada idea masa tu pasal Rogia ni. Tapi sekarang kita tengok anak ni kucu-kucu dia, aku panggil mereka ni kuncu-kuncu dia ni membangkit isu tu. Isu tu pun kita tengok yang nak mengusirkan Rogia ni pun kita tengok dulu mereka yang sokong nak bawa masuk Rogia. Contoh kita ada klip video di dalam YouTube, boleh tengok macam mana Sanusi membuat ceramah. Habis. Salah bagilah aku perhabis ni. Sanusi Habis. membuat ceramah. Okey. Saya aku sambung. Okey. Baik. Terima kasih Abang Mamu support. Okey, terima kasih guys juga support. Okey. Anak Perak dua-dua betul Dua nil. Dua sama. Terima kasih. Okey, rematch. Floor Abang Perak pula. Okey, pertamanya dia jaga elok. Depa potong last minute. Depa punya style potong last minute. So, hangpa tolong support. Yang pertama. Yang kedua, inilah yang dikatakan Sepur. Yang tak erti bahasa, tak erti faham. Orang cakap kedai toyam bukan Rohingya. Aku cakap kedai toyam bukan Rohingya. Nak gali isu ke mana? Kedai toyam ni melibatkan ekonomi kita, rakyat kita orang Melayu. Bukan Rohingya. Tak faham bahasa Malaysia ke? Sila Joni, ahli panel, balon kedai toyam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada benda yang Ari nak boleh jawab. Betul-betul tadi persoalan Ari timbulkan, mereka tak jawab langsung. Okey, saya nak ulas berkaitan dengan Mamu. Saudara, ingatkah pada tahun 2018 apabila PH mendapat PH 1.0, Rafidi tak berada dalam kerajaan, saudara-saudari sekalian. Saudara, pada tahun 2022, jawatan Rafidi Ramli adalah Menteri Ekonomi, bukannya Menteri Dalam Negeri, saudara, yang mengetahui, yang uruskan isu-isu pelarian Rohingya, Tom Yam, Bangla, Nepal, apa semua ni adalah Menteri Dalam Negeri, saudara. Mana ada Menteri Ekonomi, saudara? Nak bagi fakta tu, bagilah fakta betul. Yang kita timbulkan hari ini, penguatkuasaan, saudara-saudara. Masa hampa pembangkang, macam-macam hampa lontarkan. Masa hampa jadi kerajaan. Saya bagi contoh. Setiap ahli politik dalam setiap majlis perbendaharaan, majlis daerah, majlis bandaraya, ada wakil-wakil daripada parti politik. Apakah ahli-ahli majlis ni makan gaji buta, tidur lena, goyang telur? Kita nak timbulkan soalan. Kalau mereka buat kerja, saudara, tak timbul isu Rohingya pergi kacau kawasan tourism Rohingya, buka kedai orang petani, buka kedai toya. Tak ada, saudara. Masalahnya, hak jaji dalam kerajaan ni bila dapat jawatan terkejut buruk. Tak tahu nak buat apa. Bila tak tahu nak buat apa, inilah punca dia. Ada jawatan, ada kuasa tapi tak berfungsi. Seperti mana jugalah ramai pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan PHBN ni. Isu-isu yang ayat meluat, saudara. Ayat benci, saudara. Nak cerita kes pembunuhan orang yang kena roga tu cerita dekat sana, bukan cerita dekat Malaysia. Cerita dekat Malaysia mereka datang bawa mudarat. Kes jenayah pun dah banyak dah melibatkan pelarian-pelarian ni. Bukannya sikit, saudara. Ada kuasa tak tiba kerja. Bila kita komplain tak mau dengar. Macam jugalah Perdana Menteri pun sama juga. Bila nak sembut pasal pelarian ni, isu utama dia adalah jabatan kerajaan, ahli-ahli majlis, menteri hampa tu tak reti buat kerja. Hak kira nak tangkap guna atas sakit hati. Hak tu yang reti. Kalau kata boleh buat tindakan bersepadu, immigration, PDRM, saya rasa tak ada masalah. Banyak tempat yang kita boleh sembuh. Hari ini saudara-saudari sekalian, tengoklah market selayang, market borong selayang tu umpama negara dalam negara, penuh dengan warga Rohingya Bangladesh. Apa sudah jadi? Wakil rakyat dia adalah daripada PKR. Wakil rakyat MP selayang adalah dari PKR. Dia buat kerja apa, saudara? Sampai begitu teruk suasana environment dengan masalah sampah, masalah sosial, masalah jenayah di dalam kawasan tu. Apa MP dia buat? Apa ahli majlis PKR buat? Tak apa-apa, goyang telur, hayang telur je. Ini yang kita bangkitkan. Hampa ada kuasa, saya ulang. Hampa ada kuasa, hampa tak tiba kerja. Bila orang nak tumbangkan hampa bersiap sedialah. Saya nak sudahkan dengan satu pangkat pantun yang begitu indah untuk penggemar-penggemar kerajaan hari ini. Dengarkan. Kalau takut dilanda badai, jangan duk sembang pandai. Kalau takut kena sidai, jangan berumah. Kalau takut kena sidai, jangan duk mereka-reka benda. Salah dah. Gerak. Hang tulis dulu. Baru pantun. Okey, biar flow. Okey, kita pas kepada pasukan Rohingya pula. Okey. Wah, terima kasih banyak yang bagi gift ni bang. Semoga dimurahkan rezeki. Saya tak tahu siapa, tak sempat baca. Terima kasih banyak. Okey, kita memperoleh kemenangan yang ketiga. Ini saya last hujan, saya nak turun nak pergi makan. Belum habis makan. Saya last hujan lah. Okey, silakan dulu. Okey. Saya tekan rematch ni betul ni. Guys, terima kasih banyak support untuk round ni. Okey. Saya tekan rematch. Flow kita guys. Alih panel saya. Kamar dulu boleh? Okey.
Okey, kalau pasal Tom Yum, pekerja-pekerja Thailand kalau nak kata KDN tak buat kerja, tak reform. Itu berdiri di bawah DBKL. DBKL dia majlis, dewan kalau majlis pembadaran. Lepas tu dikawal. Betul, kalau KDN ada pihak daripada pihak polis, immigration. Jadi benda ni siapa beri lesen untuk mereka meniaga dulu? Saya nak tanya kepada Abang Anak Perak. Siapa memberi lesen mereka bertapak meniaga dekat situ? Kalau itu persoalan, kalau boleh jawab lah. Kalau tak boleh tak apa. Jadi benda ni kena tengok. Bukan daripada pihak PDRM, immigration atau dua badan uniform. Tapi kena tengok daripada majlis. Majlis pemedaran. Tengok lesen diberikan tapak meniaga tu siapa diberi owner. Kita kena tengok juga. Kalau benda ni cakap kalau melakukan rasuah, ada melakukan rasuah, kita kena bagi pihak KDN, pihak PDRM, SPRM melakukan kerja. Kalau ada lakukan rasuah, itu cakap Setpol ni adalah tugas membuat laporan. Kalau benda tu fitnah ke, membawa kepada kesalahan rasuah ke, itu Setpol yang buat kerja. Bagi kita tegas untuk membawa pada laporan polis tu. Jadi itu jangan buat pada hari seram peribadi tu janganlah. Kalau bukan cakap meja ni hentam kawan, Itu bukan seram peribadi, itu kenyataan. Kalau Kenyataan. kenyataan No. hello. Itu seram peribadi, bukan ni seram flow peribadi. Aku argue jangan ni. apa nak mencelah. Kau jangan Ini banyak. ni aku argue. Aku tak seram tak boleh, peribadi. tak boleh. Fikir Itu kau tak serang boleh. kalau betul. Sebab kan. sekali lagi Dia anak dah tak tahu boleh lah, ada kawan. yang bukan siap ni Kalau bukan tak boleh serangan lah, peribadi. ada antara kawan. Dah ni aku pasal pantau siap sebab gini nak turun. Ari, tak boleh sekarang lah. ni flow aku. Mana boleh? Macam ni lah anak Perak tengok. Kalau Mana flow Perak? orang, bagi aku habis. Nanti kau jawab. Ni aku nak jawab ke persoalan kau. Persoalan kau aku kena jawab. Okey, Sebab diam aku dulu. Okey, ahli teruskan. Sepol. Aku ahli JK, ahli jawatan kuasa Sepol. Aku kena mempertahankan Sepol juga. Benda ni hak aku untuk bercakap juga. Aku ahli Sepol. Akal Zuri beli bukti. Aku AJK, ahli jawatan kuasa Sepol. Jadi aku kena beri maklumat yang betul. Kau membawa peribadi orang, itu tak boleh. Kau nak bawa pasal pekerja asing ataupun pekerja Thailand dekat Tom Yum, itu isu kena bawa. Jadi benda ni kau tak boleh dah serang. Okey, Mamus, teruskan sambungan. Itu je. Saya turun dulu. Masih. Okey, aku punya turn ke? Saya Okey, ya bang. Sekejap, saya cakap. Sila bang. Okey, aku nak bagi pantun dekat Johnny. Johnny tadi dia tak reti pantun. Okey. Relax di padang kota. Singgah makan pas sembong. Mama, kalau hang tu tak tahu apa, jangan duduk kat sini buat semak. Okey. Dia kalau isu Tonyam, isu Rogia, benda ni adalah bebanan kalau kita tengok realiti. Adalah bebanan kerajaan sekarang. Pasal kalau kita tengok geng kancil ni, mangkuk ayun ni, mereka membebankan kerajaan sekarang, cara mereka cakap lah. Tapi kita tengok isu Tonyam, kalau aku tahu isu Tonyam dari aku ni celik mata ni, aku tengok Tonyam, kedai-kedai Tonyam ni dah ada dah sampai aku umur 50 lebih ni. Bukan benda baru. Tapi kita nak tengok persen, kita nak tengok data. Banyak kedai Tonyam ni, kebanyakan ni adalah hasil perkahwinan dua negara. Orang Malaysia, mereka kahwin dengan orang Siam. Dan mereka yang orang ni, mereka ni cerdik. Mereka ni kira tak mau bagi bini Siam tu duduk saja. Mereka ada modal. Mereka buka kedai buat Tonyam. Tentang isu pekerja sekarang ni, kita tengok kedai Tonyam dia kena ada permit. Mereka kena cop. Pasal aku biasa buka kedai dekat Taman Pau Jaya dekat Matampau. Aku ambil orang-orang Siam. Lepas sebulan sekali ni lepas kena pergi cop permit. Permit untuk lepas ni lah bekerja. Di kedai Siam. Jadi bagi aku isu ni adalah isu yang ke belakang. Dan tadi Johnny Lever tadi dia kata Rafizi itu adalah ekonomi. Tapi aku terkejut juga. Kemarin dulu dia buat ceramah dekat Johor, dia pi tentang isu pertanian. Tapi dia tu sarkastik, mangkuk ayun. Sampai dia kata ni dia jadi bahagian pertanian pula dah. Macam mana Johnny? Jadi benda ni bagi aku cakap tadi, idea.
Macam sekarang ni, kerajaan sekarang ni dia nak buat macam mana ni isu Rohingya. Pasal semua dah alert dah, agensi macam-macam dah alert dah benda ni. Tentang lepa duk menega tepi-tepi jalan. Kita tengok pengarah Jekom yang baru, Syamgas daripada Parti Amanah. Tengok. Dia dapat kerja tu, dia terus ambush. Dia terus buat kerja. Okey, tak apalah, aku bagi ruang kat Mak. Okey. Amboi kalau Hari. Jekom kerja tangkap Rohingya. Point. Amboi kalau masa kita habis bukan main lagi meriah dia so kita stop. Kalau dia terlebih je kan. Aku nak tanya sikit ni. Anak Perak. Kau punya panel tadi kacau aku punya panel cakap. Mana boleh? Kena beritahu kat kau punya panel. Lain kali jangan cakap. Belah sini kita kena steady. Tak steady orang. Okey. Okey kejap. Aku punya panel seorang dah turun pasal dia nak makan. Ada siapa-siapa nak naik tak? Kalau ada siapa nak naik tolong tulis up. Okey, sekarang ni kita rematch. Kita bagi floor Anak Perak pula. Sekarang ni kita dah 3 sama. Okey. Okey, abang Adam naik. Terima kasih abang Adam. Mana nak naik ni? Okey. Kita rematch Anak Perak punya floor. Anak Perak tolong jaga panel Okey. Rematch. Alright. Terima kasih abang Adam. Panel Anak Perak kita kena steady. Okey, baik. Yang pertama, Zam. Yang tiap-tiap bulan tu pergi cop, yang tu namanya cop pasport. Bukan cop permit, Zam. Itu cop pasport tiap-tiap bulan. Untuk dia ada, lepas nak bekerja, lepas ada satu surat lagi. Time sabar. Sekali dengan pasport, sekali dengan lepas nak kerja. Uncle, apa ni hang punya orang ni? Dah lah, orang cakap untuk makluman. Mamu, bukan kedai lah Anak Perak, bukan hang seorang saja. Mamu, floor dia. Bagi lalu. Tak apa, dia cakap tak betul tu. Okey, tahu floor dia. Makluman untuk pekerja toyam hanya keluar permit untuk tukang masak saja. Pembantu ayam, waiter semua tak ada permit untuk warga Thailand. Warga Thailand hanya untuk tukang masak saja. Jangan tak nanti disambung nanti. Tahu. Jangan buat kepala tahu. Ari, sila Ari. Tak, masalah persoalan aku tak jawab lagi tentang apa tak buat report ke dekat meja Razali je fitnah kat Wan tu. Yang tu tak mau jawab sampai ke hari ni. Bukan aku seorang peribadi, aku masuk tu point kau fitnah. Dah kata hampa duk bertahap, hampa duk nak lawan tentang fitnah. Tak meja pun tak buat fitnah pun, itu je dipersoalkan. Bukan masalah seorang peribadi ke tak. Dah hampa mention tadi daripada awal fitnah. Lah ni aku nak tanyalah, fitnah dekat Kak Wan hampa dah settle dah lagi. Patutnya benda tu hampa kena settle. Itu yang dicuba dimasukkan, tapi yang tu apa tak mau nak jawab. Kenapa yang tu hampa tak mau jawab? Dah kata terpaling settle fitnah. Tu je. Bila masa orang serang peribadi, itulah orang kata tak faham, kena cari, kena tanya. Betul. Banyak konten yang tu je. Benda simple je. Kata, aku pun tak faham. Kalau bak Rohingya ke bak apa ke, lah ni mudah lah ni. Lah ni dah kata reform apa semua. Laksanakan je lah. Itu je kuatkan penguatkuasa ke. Dan nombor 2. Sekarang kan PBB kan ada negara ketiga dah. Dah buat dah tu. Tapi geng-geng Rohingya tak mau pergi dekat situ. Mereka kata itu tak mau kembangkan ekonomi mereka lah, apa semua, mak nenek apa semua. Jadi, dekat situ pun kita dah boleh argue dah. Kita dah boleh lepaskan. Jadi, kuatkan penguatkuasa, nak halau ke, nak apa ke, itu adalah kerajaan yang kena urus. Kat sini, rakyat hanya menyatakan kebimbangan geng-geng Rohingya ni. Itu saja. Takkan benda-benda macam tu pun tak boleh nak faham. Benda yang sesimpel alam ni je. Bukan ada apa pun. Kau tak tahu kata PBB dah buat negara ketiga tu kat Rohingya. Dan Rohingya semua tak mau pergi. Jadi tengoklah dulu benda tu PBB pun dah urus, dah sediakan.
Orang pun faham humaniti, kemanusiaan, tapi sekarang agak orang kata apa, agak memudaratkan negara. Bila agak memudaratkan negara, kita perlu ada satu langkah yang drastik. Cuba dipahamkan. Dan apa yang nak Perak menyatakan tentang kedai-kedai tonjam ni lah. Okey, untuk pengetahuan, mereka boleh bekerja, tapi mereka tak boleh jadi token. Jadi penguatkuasaannya tu di mana? Apabila kira majoritinya adalah jadi token. Itu yang disuarakan oleh anak Perak. Mudah saja. Takkan yang tu pun tak boleh nak faham. Orang menyatakan bukan masalah mereka kerja ke apa. Permit mereka hanya bekerja, bukan permit mereka jadi token. Benda simple je tu. Penguatkuasaan tu. Orang petikailah ni penguatkuasaan. Sebab sekarang kita ada kuasa. Menteri kita. Semuanya kita. Bila penguatkuasaan tu tak orang kata apa, tak diagresifkan, susahlah macam tu. Noh, okey dah. Okey, Ari, aku sambung, Ari. Aku ulang. Untuk pekerja talent, permit hanya tukang masak saja. Untuk bancuayak, waiters, basuh pinggan tak ada permit untuk warga talent. Boleh cek dengan Masa habis. Aduh, apa benda ni, main personal ni. Orang tak jawab pasal tu benda itu personal. Tak apa, tekan rematch, aku tekan rematch. Aku tak bagi kita ni, aku nak bagi pen aku jawab. Okey, rematch. Okey, saya nak sila Mamu dulu jawab. Pasal Mamu nak jawab pasal tu, pasal permit tu. Mamu sila Mamu. Nanti jangan lupa bagi masa untuk ada Yusof. Sila Mamu. Aku pun heran anak Perak ni. Aku cakap tadi, pekerja. Aku tak cakap waiter, bancu hayang apa semua. Memang aku upah orang masak. Toyam ni kalau kita upah orang Siam, dia untuk masak lah. Waiter ni aku bagi orang Melayu lah jadi bancu hayang apa semua. Rupa lah orang tak tahu, rupa dia tu menega dahsyat, dia seorang saja tahu. Ni takkan hang menega tu orang tak heran lah. Orang dah menega macam-macam lah. Okey, ni nak bagi tahu mai ni. Dia tentang aku nak pi dekat Rogia lah. Rogia tu yang aku bagi tahu. Hampa orang tak buat kerja, hampa kata orang tak buat kerja. Sekarang ni orang dah lantik orang buat kerja pun hampa tak puas hati. Kira aku tengok dekat Pulau Pinang lah, aku tengok realiti lah. Memang immigration apa semua memang duk pantau ni. Kedai-kedai toyam apa semua. Kalau mereka masuk, tak ada permit, apa-apa hai, kedai tu akan disita. Aku tengok satu kedai tu sampai dekat setahun, tutup. Memang buat kerja. Tapi Rogia ni, dia agak rumit, aku dah beritahu dah. Dia pasal bergenerasi, beranak pinak. Sekarang ni mereka minta macam-macam dekat negara kita. Pasal mereka pun dah jadi kahwin dengan orang Melayu, ada apa semua, muka pun serupa Melayu pun ada. Jadi kita tengok kalau orang tak berpendidikan ni memang akan jadi jenayah lah. Orang selalunya orang tak sekolah ni dia akan terjerumus dengan jenayah. Yang tu aku tak nafi. Tapi sekarang ni, kerajaan sekarang ni sedang merengka. Bukan kata tak buat apa. Tapi dia kena ada komitmen dengan orang lain sama. Contoh, PBB, USCR. Aku bagi tahu. Hampa ni tak faham pelarian perang, pendatang ni bekerja, pendatang asing yang bekerja yang ada ni kena permit, dan juga parti pendatang haram. Dia ada 3 jenis. Yang tu kita kena faham. Tapi pelarian perang ni, sopa aku kata tadi tentang kemanusiaan, kalau kita nak hantar mereka lah, adakah kita sanggup tengok mereka disembelih? Di situ dia kena ada diplomatik. Negara kita kena berbincang, berdiplomasi dengan Myanmar. Benda ni bukan kata hari ni buat besok jadi. Tak ada. Benda kalau diplomasi antara G2G tu, government by government. Okey, landing. Okey, apa ni aku tengok ni sopa dahsyat aku tengok. Tapi apa ni apa pun hampa tak tahu.
Hujah ke mana, fakta ke mana. Okey, sekian, terima kasih. Sila Pak Adam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syok juga style macam ni ya. Apa khabar? Host di sebelah sana. Handsome lah anak Perak. Macam wrestling. Naik ni ke apa sebab saja dah lama tak silaturahim dengan sahabat-sahabat. Ya. Hari daripada tim kancil parti kancil dah jadi parti kancil dah sekarang. Yang Johnny ni aku tak kenal lah. Mamu dan juga host ya. So tajuk ni bagus ya. Bagus untuk kita bincangkan ya. Mungkin mencadangkan solusi-solusi macam saudara Ari tadi ya, mencadangkan macam-macam solusi ya. Nampak macam mudah ya nak diselesaikan. Seperti mana hujahan daripada Mamu tadi, kita bukannya nak beralasan ya, tapi hakikat dia itulah. Ini masalah legasi. Masalah legasi yang tak boleh nak diselesaikan sekelip mata. Tetapi kita boleh nampaklah usaha-usaha tersebut lebih kepada diplomasi dan juga melibatkan geopolitik ya. Antaranya masa ASEAN dulu ya, perbincangan betapa gigihnya PMX ya, mengatur langkah supaya dapat diselesaikan isu pelarian Rohingya ni terutamanya. Sebab dia bukan melibatkan masalah di Malaysia saja, malahan di negara jiran sebelah di Indonesia. Ya betul, sekarang ni dah jadi makin parah, makin teruk ya. Kalau dulu ada lagu Selamat Malam Rohingya, dan kerajaan-kerajaan terdahulu seolah-olah meraihkan masa zaman Najib lah, saya ingat saya ya, masa tu dia dengan seorang ulama atau suhur Hadi Awang, mereka buat majlis besar-besaran semata-mata untuk Rohingya, kemudian saya hantar kapal dan sebagainya. So masa mencemburui, saya baru nak intro. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Abang Adam. Mantap Madam. Okey, lepas ni Abang Adam punya round. Lepas diorang punya ni. Ni. Habis punya floor. Okey nak Perak? Tekan rematch. Accept. Abang, apa ni? Uncle punya time kan? Ni siapa punya time? Saya Anak punya Perak. time kan? Anak Perak. Okey, dah silap. Okey, sila. Dah start tu. Okey, Johnny, sila Johnny. Bagi Johnny. Hari. Ari, sila Ari. Sebab saya lepas tak jawab soalan Hari, bagi sila Hari, buka balik Hari. Ulang balik Hari. Dah jawab pun lagi. Ari. Johnny jalan. Okey, terima kasih. Jalan tu. Rupanya tidak ku sangka, rupanya hari ini orang Lanon dengan Rohingya berpeluk erat dirangkulnya Rohingya. Ya, betul kata Mamu. Depa tu pelarian apa semua, tapi soal pelarian Mamu tak ada mengena dengan G2G. Sejak bila kerajaan hantar jeep buat tanda tangi dokumen untuk hantar pelarian? Tak ada. Depa ni mai secara haram, masuk secara haram. Bila depa duduk dalam negara kita, depa melakukan perniagaan, kita yang rugi. Cukai tak dibayar, hasil negeri tak dapat, macam-macam kita hilang hasil tu dari segi hasil. Dari segi keselamatan. Bila puak pelarian ni, puak haram jadah ni menjadi ramai dalam kampung, apa depa buat? Merompak, mencuri. Tempat saya ni berapa banyak kes Rohingya ni duk curi rumah, bekok rumah. Habis kebun-kebun orang depa tu. Ada pelam depa tibai, ada tebu depa tibai. Apa saja yang boleh depa telan depa tibai. Ini soal dia. Kita belum soal lagi bicara mengenai keselamatan anak-anak cucu kita dengan soal cabul. Soal gangguan seksual daripada puak-puak pelarian ni. Sampai bila kita nak bersabar? Kita ni tuan tanah, mereka tu penumpang. Tapi kita kena tunduk kepada pelarian. Ini satu masalah. Kalaulah betul mereka ni dizalimi dekat negara asal mereka, ya, kita tengok ni pasal apa mereka dizalimi. Sebab mereka sendiri yang menjadi punca dizalimi. Sebab tu kerajaan kena bertindak pantas, kena bertindak tegas. Sebab saya kata Menteri KDN PH, ahli majlis kebanyakan PH, ada negeri menterinya, menteri besarnya PH.
hampa boleh buat tindakan pemantauan. Contoh di pasar Borong Selayang. Boleh je buat tindakan berkala. Ni saya tengoklah dalam TikTok, dalam Facebook. Tindakan penguatkuasaan seolah-olah melepas batuk di tanah. Sebelum penguatkuasaan nak main, lepas dah telefon, oi orang ya. Saya kami nak pergi ambush. Hampa standby, hampa lari semua. Sampai tahap tu dah. Bila ada orang adu, hampa tak mau dengar. Bila orang ungkit, hampa kata pengkhianat. Ini kan soal dia. Soal dia keselamatan rakyat Malaysia. Ketenteraman. Di manakah hak orang Malaysia? Sebab saya tengok orang Rohingya hari ni dekat Malaysia di bawah Kerajaan Pakatan Harapan PHPN ni diberi layanan first class. Boleh memandu dengan terbuka walaupun tak ada apa-apa dokumen, boleh membuat bangunan sendiri. Contoh di Kelang kita tengok ada flat yang dibina tinggi. Itu adalah penempatan haram. Mana ada orang Melayu duduk dalam rumah yang sabar tak lengkap tu. Kenapa tak ada penguasaan? Bagi alasan tuan tanah benarkan. Ya, kalau tuan tanah bersubahat, hampa boleh dakwa. Tapi tak ada dakwaan langsung. Saya nak tanyalah, selama daripada tahun 2022 sampai 2026, berapa kes pendakwaan tangkapan yang dilakukan di kawasan Bukit Borong Selayang yang menjadi pusat ibu pejabat, ibu negara Rohingya di Malaysia ni? Saya nak tanya. Saya nak tanya. Berapa kes tangkapan dan dakwaan? Sebab bila kita tengok di dasar, di akar umbi, benda-benda ni masih berlaku. Rohingya masih lagi menguasai di Market Selayang. Dengan lot-lot kedainya, dengan kotak. Kita tengok baru yang sempena Hari Raya Korban. Bagaimana kotornya orang Rohingya ni. Selepas mereka lapah lembu, mereka buang segala kulit di dalam tong sampah dengan darah lembu bertebaran atas jalan. Yang ni kita nak kata manusia. Mereka ni ada otak tapi mereka tak mau fikir. Tapi saya lebih heran lagi penyokong-penyokong kerajaan. Sayang pula pada mereka. Dirangkul lah pula. Tak cukup dengan UMNO, mereka rangkul pula dengan Rohingya. Apa sudah jadi? Mana lawan tepat, lawan main bujul lalu melintang patah? Mana dia? Saya ulang, mana dia? Dah, sudah. Masa dah habis. Apa? Ya, siapa menang ni? Okey, hang kalah, okey. Okey. Tak apa. Faham. Okey. Sekarang ni saya nak bagi laluan dengan Abang Adam pasal time Adam tadi tak habis dia punya ni. Nanti Abang sambung. Okey, saya tekan rematch dulu. Okey. Sebelum saya nak bagi Abang Adam cakap, korang kalau nanti bila turn korang anak perak punya panel ni, tolonglah bagi hujah, jangan level budak sekolah, boleh tak? Jangan bagi level budak sekolah. Pasal rumah tu bukan pasal kerajaan Madani. Hang tak baca ke? Benda tu dah start dama dah. Kau ingat masalah Rohingya ni pasal kerajaan Madani ke? Weh, nanti tahu tak rematch lagi. Tak rematch lagi lah? Alamak, tak rematch. Sorry. Accept dulu. Boleh. Alat perak ni pun. Aduh. Okey terima accept Accept. Accept Tekan accept. Okey. Okey. Nak hujah kat kita orang ni, bagian kerajaan ni, bagi jangan sampai level budak sekolah, boleh tak? Jangan jadi lebih pada walaun punya level bawah kaki ni. Aku dah tengok walaun dah level kaki ni. Kau ni bawah dengan kaki aku tak apa dah. Benda tu bangunan Rohingya tu bukan masa zaman kerajaan Madani. Belum siapa satu penggal lagi pun. Madani ni berwarisi pada apa benda yang berlaku sebelum ni. Jadi kita dah nampak ada sedikit perubahan, ada sedikit reformasi pun dah berlaku. Jekom pengarah tu baru kerja 4 hari. Macam-macam dia buat dah. Dari Pak Polis pada Fina. Jangan esok nanti kan dia ambil aku punya live ni. Dia tengok apa Fina kau buat. Kau orang kena report. Jangan. Tak percaya tengok VTT aku. Okay. Tengok tu. Nak guna atas sakit hati. Atas sakit hati. Ini flow aku. Anak perak. Jagalah panel kau. Okay. Sekarang ni nombor 2. Rumah tu dah roboh. Cerita apa? Siapa yang roboh? Kerajaan Madani ya. Okey, Abang Adam, sila. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih host ya. Jahat betul juga mulut siapa ni yang sebelah ni? Siapa? Johnny. Jahat betul naratif kau, serius. Aku tak sangka lah Dia politik juga bro. Jangan disebabkan nak skor
modal politik, perkara yang sepatutnya masalah legasi yang kita sepatutnya sama-sama tangani ni bukan kerajaan saja tau. Benda ni sepatutnya dengan usaha sama semua menggembali tenaga. Sebab ini isu ni macam kau sendiri punya hujah. Anak kena rogol lah, apalah, isu keselamatan apa semua kan. Semua kena bekerjasama. Dia sebenarnya cara nak menyelesaikan masalah Rohingya ni bukannya dengan menunding jari. Sebab kita tahu semua pernah menjadi kerajaan. Dan tidak ada mana-mana kerajaan sebelum ni menyelesaikan ataupun berjaya menyelesaikan isu ni secara tuntas. Ya? Kemudian naratif jahat kau itu kononnya kita ni penyokong Madani ni memeluklah, menyokonglah, apa tak boleh macam tu bro, serius. Hujah-hujah juga yang ini yang boleh jadi gaduh bila kau meletakkan satu naratif yang bukan pada fakta dan hakikatnya. Ini boleh menjurus kepada fitnah. Kalau nak buat hujah bergaduh boleh, tak ada masalah. Tapi kita bukan nak cari pergaduhan, kita nak cari titik persamaan dan penyelesaian. Barulah berbaloi kita buat debate ataupun kita berlawan hujah ni. Barulah dapat mengasah minda kita. Barulah audiens yang mendengar ni rasa berbaloi. Okey. Nak selesaikan satu-satu masalah, sebelum mencapai solusi, kita kena tahu dia punya root cause. Anak Perak jangan kurang ajar. Nak menguap jangan. Tutup. Pergi sebelah ke apa ke. Itu nama dia kurang hajar. So jangan jadi host yang kurang hajar. Gua je tu, jangan marah. So apa masalah asas dia? Masalah asasnya kita ni, Malaysia ni tidak menandatangani daripada dulu lagi satu convention. Satu convention yang melayakkan kita mendapat dipanggil usaha sama yang dia macam fast lane dengan UNHCR ni. Jadi pelarian ini disebabkan kita tak menandatangani convention pelarian pada tahun 1991 punya convention. Pelarian ni status dia adalah parti, iaitu pendatang tanpa izin. Sebab itulah kita nampak bottleneck. Dia orang ni macam, maknanya UNHCR ni dia boleh buat bodoh je. Saya ada pengalaman masa saya aktif NGO tu, saya ada berpengalaman pergi dekat pejabat UNHCR ni berbincang dengan dia orang. Masa tu dengan Pak Mustafa. Dan saya sendiri alhamdulillah berpengalaman dengan salah seorang sekarang ni dia dah jadi MP SIK. Nama dia Ustaz Tarmizi. Saya sendiri dengan beberapa orang rakan pergi masuk ke Arakan. Melihat sendiri berkenaan dengan apa masalahnya dan macam mana kita dapat membantu menyelesaikan. Mereka ni dah dekat sana, dah bertaruh nyawa, dicampakkan dekat satu pulau. Kami sendiri pergi ke pulau tersebut. Nak pergi ke pulau tersebut tu, bukannya mudah. Kami terpaksa berurusan dengan gangster di sana semata-mata untuk berjumpa saudara Muslim kita di sana untuk menziarahi dan melihat keadaan sebenar mereka, apa yang berlaku di sana. Sebab itulah saya cakap, untuk isu yang ini bukan hanya semata-mata penglibatan kerajaan semasa saja. Dia melibatkan semua, termasuklah NGO-NGO. Di sinilah letak duduknya NGO yang memainkan peranan. Dan kita tak boleh nak sewenang-wenangnya memperlakukan kepada mereka ni. Sedangkan kita nak menyelesaikan, membenteraskan masalah anjing pun. Akan ada NGO yang, tak boleh, ni zalim, kejam dan sebagainya. Masa dah habis. Macam mana nak ujar ni? Terima kasih. Yang ni bukan Abang Adam. Yang ni boleh bukan ada seorang 2 minit, 3 minit. Yang ni kita sonok-sonok malam ni. Malam ni sonok-sonok. First time saya buat fikir. Kalau ada apa terkurang ke apa tu, saya minta maaf banyak-banyak. Lah kan. Okey, Johnny dengan Ari. Ada siapa nak turun tak? Kau nak bagi kawan-kawan lain kan naik? Cuma nak bagi tahu Rohingya punya kari sedap. Rohingya punya kari sedap dan dia punya pedas dia lain macam. Masa aku dekat sana, aku tak jumpa roti canai. So sorry Ari, mungkin kau boleh eksport kau punya roti canai dekat Rohingya sana. Sesuaikan dengan dia punya kari. Tengok. Good business. Serangan peribadi. Tapi kalau kita kata serangan peribadi pula? Apa pula? Itu cadangan, bukan serangan. Saya nak turun dulu. Ini kurangnya turun. Anak Perak ni. Janganlah turun Ni. dulu. Aku nak balas Aku dengan Ari ni sahabat. Aku dengan Ari ni sahabat. Aku tak kenal tapi dengan Ari ni, we respect each other, kau tahu tak? We are brother. Menghasut batu api.
Okey, Saya Dinesh, ni memang Dinesh. patlang. Okey. Kau ada nak, bukan apa aku nak bagi peluang kawan-kawan lain ke? Kan maklumlah first time kan Tak. Uncle. Kita first time buat Nak turun pitching. tu. Dah Okey, anak perak aku nak jawab Joni ni. Tadi dah sebut nama aku. Jangan turun. Okey, aku kena jawab sikit lah. Okey, Joni ni Dengar dulu. kita tengok. Dia ni punya perangai ni. Mamu, orang peluk kami, pilihan peluk. Mamu. Peluk kami, Mamu, peluk kami. Kalau Belum dia apa? nak jawab di blog kami. Flow dia. Apa? Okey. Aku tak tahu tadi aku ingat nak sambung ada hamba ke? Hamba buat. Okey. Cakap. Jap. Joni nak turun tukar orang lain. Okey, Tadi terima kasih kau- Hana Perak. I love you. Muah. Boleh jangan belah. Cerai. Johnny ni cerai dah berat, tukar yang bagus sikit. Yang tahu hormat orang. Nanti Nazar jangan nanti Nazar. Okey, kawan-kawan lain siapa yang nak naik, mai? Kawan-kawan lain siapa nak naik? Siapa nak naik, mai? Bukan saat ni kod depa menunggu di bawah tak sonok padam kan? Kita sonok malam ni. Apa, teh tarik tak ada Bawa kat luar boleh order. Tak apalah ni anak perak jangan dulu hang pun bagi dia turun sangat. Patutnya tu pula orang kata nak up tu baru bagi dia turun. Tadi ada. Tadi ada. Okey, depa tak mau jalan, kita jalan lah ke? Kita jalan dulu lah. Sebab flow kau. Flow aku. Okey. Okey, rematch. Sila Ari. Kejap lah. Accept dulu rematch. Accept dulu. Boleh? Okey, baik. Silakan. Macam dengar Abang Adam cakap kita tak sign tentang Rohingya tu aku setuju. Sebab tadi panel Uncle Zuri tu terpaling AJK Setpor, dia mengatakan kita ada sign perjanjian dengan UNHCR tu. Itu satu kebodohan. Sebab tak pernah kita sign. Yes, tapi kita cuma bekerjasama. Sebab kita terikat dengan Akta Immigration. Sebab tu kata nak lantik AJK pun lantik cerdik sikit. Tak betul. Tu sebab tu aku gelak tadi. Aku gelak aja. Sebab apa? Sebab dia tak tahu ketahuan punca isu pokok Rohingya ni. Okay, thank you Abang Adam. Tolong clear cut tang situ. Sebab Malaysia tak pernah sign UNHCR. Faham? Dan tak kira Abang Adam tolong jawab sekali. Abang Adam sokong ke meja sekarang dalam Setpor. Dan Setpor tak pernah buat report kepada pihak berkuasa tentang meja Razali memfitnah Kak Wan. Itu lah. Nanti Abang Adam jawab yang tu lah. Tentang UNHCR ni, ya betul. Kita ada kemanusiaan apa. Ya betul. Saya tak ada masalah tentang kemanusiaan. Sekarang, dengan data yang ada adalah 190,000 ke atas itu. Adakah itu perkembangan yang positif untuk kemanusiaan? Okey, saya tak mau ambil skop negara tempat-tempat jauh lah. Okey, macam Selayang dia berkelompok lain. Berkelompoknya besar sana sikit, situ sikit, sini sikit. Okey, saya ambil di Kedah, iaitu Langkawi. Bukit Malut. Bukit Malut tu berhampiran dengan kamp tentera. Dan di situ pun kita tak dapat satu penyelesaian yang tuntas. Dan juga negeri yang Datuk Saifuddin sendiri selalu duduk mai di Langkawi, di Kedah. Di situ, apa solution yang tuntas yang boleh diselesaikan? Sebab seperti kita tahu Datuk Saifuddin KDN, immigration bawah KDN, PDRM bawah KDN. Itulah pokok asal tu untuk selesaikan yang tuntas dulu di situ sebagai satu contoh. Yang mana yang dah kahwin 4-5 generasi tu, itu kita kena asingkan lah. Yang mana yang baru nak mai tu. Sebab data hari ni, aku tak tahulah, host pun tahu ke, hak lain Mamu pun tahu ke, Abang Adam mungkin tahu. Sekarang data 193,000 warga Rohingya yang telah ada di Malaysia, yang ada data. Tu tak kira yang seluduk lain ni. Ni yang ada data 193,000. Makin meningkat, bukan makin menurun daripada 10 tahun lepas. 10 tahun lepas ke 20 tahun lepas ni hanya 25,000. Sekarang 194,000.
Faham tak? Bezanya, ketaranya daripada 25,000 ke 194,000. Benda simple. Benda macam tu yang kita nampak peningkatan tu daripada data semasa ke semasa. Kita kena ada satu solusi lah. Kita kena ingat menteri-menteri PH Madani ni orang-orang yang cerdik. Kalau menteri-menteri kita ada Perdana Menteri yang hebat di dunia. Takkan orang kata apa, benda yang ada peningkatan ni tentang pelarian Rohingya ni tak boleh selesai satu tempat ke satu tempat ke. Yang terang-terang bina dalam perairan Malaysia iaitu Langkawi, satu tompok dekat situ, dekat Bukit Malut yang berhampiran dengan kem tentera. Selesai lu satu-satu. Yang 2-3 generasi tu, yes, boleh buat pengasihannya. Okey, yang ni tak apa, nanti kita urus lain sebab dia ada sangkut paut kahwin dengan warga negara. Okey, yang tak ada sangkut paut dengan warga negara tu. Nak kemanusiaan boleh, tapi berpada-pada lah. Dan dah kata Perdana Menteri kita, orang kata apa, dia punya pengaruh kuat di dunia. Seperti kita tahu, yang Abang Adam sebut pulau tu, satu tompok tu, pulau tu yang ada JB dengan Bangladesh tu. Saya tahu. JB dengan Bangladesh tu. Tekankan benda tu. Letak tentera PBB ke, pengaman ke di situ untuk mengurus. Boleh je. Dah kata Perdana Menteri kita terlalu hebat. Bukan terlalu hebat. Pengaruh yang besar. Jadi guna pengaruh tu untuk penyelesaiannya. Bukannya tambah lagi daripada 25,000 ke 194,000. Tentang Rohingya ni banyak, makin bertambah bukan berkurang. Kita harus mengawal sebagai pemerintah. Okey, dah. Dah. Masa habis. Okey. Terima kasih bagi ni bahagian kerajaan pun ni menang. Aku rasa ni anak Perak ada permintaan lah. Siapa kalah 5 kali, dia kena punishment. Dah, aku nak balik dah. Aku kat kedai nak balik dah. Oh, okey. Bagi kita orang satu round dulu panel saya nak jawab ni. Lepas satu round ni, lepas tu macam mana? Habis ke ataupun boleh lagi 2-3 round lagi? Sehari habis ni, kita keluar dulu, fikir. Lebih kurang sejam lagi kita sambung balik. Okey, abang nak stop pukul apa ni? Tengok jam. Sekarang pukul 12.10. Pukul apa abang nak stop? Yang ni. 10 minit ni. Lagi 10 minit. Okey. Tekan image tu. Oh, batuk. Okey, ahli independen saya, silakan. Boleh aku sambung? Sambung bang. Abang tadi tak habis masa ni. Sila. Okey, itulah. Pertamanya, Ari yang aku kenal dulu dengan yang terkini ni semenjak dia masuk kancil ni berlain sikit. Aku nak jawab dia punya soalan tadi, kan. Pertama tadi aku rasa lega lah, alhamdulillah Ari mengambil berat tentang Kak Wan, mempertahankan Kak Wan, maknanya dia kata tadi Kak Wan difitnah oleh salah seorang daripada Sekpur, Major Razali dan sebagainya. Bila aku dengar tu aku rasa lega, maksudnya walaupun dia daripada parti kancil, dia masih lagi juga pertekankan isu tersebut. Tapi bila dia bagi aku, dia macam kurang hajar sikit dengan PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan labeling ayat yang bagi aku macam tak sesuai lah, tak sesuai sangat. At least ada hormat lah, walaupun kampu di belah sana. Kita berpolitik ni jangan sampai hilang hormat, kan. Kalau dulu bukan main lagi, tak apalah, aku malas nak ungkit banyak-banyak, cuma aku bagi tahu yang kat situ lah. Sebab sangat hipokrit, sangat kontradik, sangat orang cakap munafik, kan. Okey. Berkenaan dengan Major Razali tu terpulang pada dia dan aku pun tak tahu sama ada dia dah minta maaf ke belum dan sebagainya. Kalau kamu cakap Major Razali fitnah Kak Wan, aku tak tahulah benda ni sama ada dah dibuat laporan ke apa ke, Kak Wan ada saman ke apa ke, aku pun tak sure. And so ini bagi aku lebih kepada masalah peribadi dan aku tak nak masuk campur, kan. Cuma boleh kita tegur lah, kan. Tegur, suruh minta maaf ke ataupun boleh bertanya dan sebagainya. So aku tak rapat sangat dengan Major Razali ni, mungkin Uncle lebih tahu dan aku bukanlah orang yang sesuai untuk menjawab soalan tersebut, Okey.
berkenaan dengan pelarian ni, aku tak tahulah data daripada mana Ari dapat. Okey, data yang aku dapat lebih kurang 126,000 yang didaftarkan di bawah UNSCR lah, 126,000. Mungkin Ari dapat data yang lain ataupun data yang termasuk yang tak berdaftar. Ini satu jumlah yang besar sebab dia lebih daripada 50% daripada keseluruhan pelarian yang ada di Malaysia ni, iaitu lebih kurang 215,000 orang. Termasuklah pelarian daripada Vietnam dan sebagainya. Tempat area rumah aku banyak Vietnam. Aku tengok dia orang ni dah beranak renik. Ini aku ambil satu contoh lah, bagaimana pelarian ni dia boleh bergenerasi, regenerasi. Dia boleh bergenerasi. Mungkin yang datang tu label bapa dia dengan mak dia mungkin. Dan Rohingya ni dah tak sama macam pendatang tanpa izin macam Indon ke apa ke tau. Indon ni dia datang solo. Kalau lelaki dia lelaki saja, kalau perempuan perempuan saja. Dia bukan sepasang. Tetapi pelarian ni lazimnya dia sepasang, laki bini. Jadi bila laki bini dia beranak renik. Tempat aku ni siap dia bergendong macam aktifnya, produktif je. Dia orang berderet-deret anak balik daripada tadika apa semua kan. Cakap kalau macam ni memang kalau diberi dia orang ni kat pengenalan ke apa ke kan, memang dia orang akan jadi ahli parlimen lah kan. Itu kalau dalam konteks politik lah. Maksudnya memang dia orang sangat produktif dan dia ada komuniti dia sendiri. Tapi alhamdulillah tak ada buat kacau. Kita tengok gitu je lah kan. Tempat-tempat lain saya tak pasti. Tetapi pengalaman aku berada di Arakan sana, disebabkan dia orang ni hidup dalam keadaan dia tekan. Bapak dia kena sembelih apa semua gini-gini kan. So dia orang ni menyimpan dendam yang sangat kuat. Jadi dia orang ni menjadi satu bangsa yang agresif. So kemungkinan bila ada berlaku apa-apa sikit-sikit, dia akan berlaku satu ekstrim lah mungkin di situ. Tapi depan mata saya tak pernah berlaku. Tapi yang kalau you all cakap tadi bahaya gitu gini tu ada. Tapi kes rogo dan sebagainya kalau boleh kemukakan data. Macam sahabat kita tadi dia main petik je. Ada itu ada ni apa semua. Kalau anak gini. Bawa naratif memang sedap. Tapi kalau boleh bawakan data macam Ari tadi. Dia sebut angka. Betul tak betul tu nombor 2. Tapi at least ada angka dapat gambaran dan kita boleh counter check. Macam saya tadi, Ari sebut satu angka, saya check. Tengok tidaklah setinggi mana yang Ari sebut tu tadi. And at least kita ada some guideline dan bawah, orang kat bawah ni pun boleh check sama ada ni kita ni berdasarkan fakta ataupun auta. Jadi ringkasnya dekat sini, bukan tidak ada tindakan, bukan tidak ada tindakan. Apa antara langkah-langkah yang kerajaan Madani buat? Pertamanya ialah berkenaan dengan langkah diplomasi serantau dan antarabangsa. Dan ini yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiap-tiap kali siap lantik penasihat khusus untuk menyelesaikan masalah Rohingya ni. Kan? Tapi nak buat macam mana? Separuh jalan kawan tu dah kena tangkap, masuk penjara apa semua. Ingat tak penasihat dia siapa? Bekas Perdana Menteri Thailand kan, yang lelaki tu. Apa nama aku boleh tak ingat dah kan. So kita hanya mampu merancang. Macam-macam kita dah buat. Tapi along the way, wallahualam, inilah yang sekarang yang kita sedang bincangkan. Apa lagi langkah yang lain? Iaitu mewujudkan satu dokumen yang dipanggil dokumen pendaftaran pelarian. Alah, baru aku nak masuk. Dia sikit lah. Maksudnya dekat sini, pelarian ni kita tak tahu exact angka. Dan kita tak tahu lokasi dia kat mana. Berterabur. Jadi aku tadi dengar hujuhan daripada Ari tadi. Hebat hujah dia. Seolah-olah kalau dia ni Menteri KDN, besok selesai masalah. Jadi aku cadangkan, menangkan kancil. Jangan target tak hilang deposit saja. Tolong calonkan Ari. Lantik dia jadi Menteri KDN. Terbaik Ari. Aku sokong Ari. Sebab hari ini kancil menang. Besok masalah Rohingya selesai. Terima kasih. Mantap abang ada. Ari juga ada pesanan tu dari kawan. Tu sahabat Okey. Anak perak dah habis berapa minit ni? Nak tutup dulu. Mau cakap apa? Ya. Okey. Aku nak counter balik lah tadi. Sekejap. Anak perak memang ada battery lab. Sekejap. Nampak tu? Automatik. Sebab kita menang lebih. Nampak atas tu? Okey. Sila abang Mu. Okey, sikit-sikit lah ya. Memang kita ni bukan yang otak bingai rokok geng kancil ni. Kita pun tahu. Dia bukan G2G. Tapi kalau kita nak buat diplomasi, hubungan diplomatik, contoh sopa geng bingai kancil ni dua buat isu, pasal Rohingya suruh hantar balik. Kita kena pergi buat diplomasi dan diplomatik dengan negara memang. Yang tu adalah G2G. Yang lepa mai tu memang kita tak tahu bila masa lepa mai. Ada yang karam, mati,
semua ramai lah aku tengok berdekat-dekat ni ramai mati kat laut lah. Kalau nak main Malaysia. Jadi masalah sekarang ni, kita tengok kerajaan sekarang ni duk merencanakan sesuatu tentang Rohingya ni. Jadi kita kena memberi sokongan. Bukan kita memberi satu ketidakpuasan hati. Retorik, naratif, apa tadi Johnny tadi tu. Jadi bagi aku kerajaan sekarang ni memang terbaik. Dia alert benda-benda ni. Dan dia kita tengok dari segi hukum. Contoh kalau rogol apa semua. Kita negara-negara hukum. Siapa yang buat jenayah akan dihukum. Yang tu tak boleh lari. Tapi aku Rohingya ni aku lebih Dia terangkan G2 apa yang cuba dimasukkan G2G tu. Yang setahu aku tak ada G2G. Orang kata tu Lah ni kalau we to relax boleh mencelah je. Dak ni Ari, betul lah hampa orang cakap ni hampa. Dak tadi Mamu sendiri cakap kita G2G daripada awal tadi. Saya dengar daripada awal lagi. Mamu cuba jangan spin. Jangan spin apa rapili Mamu yang spin. Mamu daripada awal tu sebut G2G, lepas tu nak perbetul balik. Kita dengar bang. Kita dengar bang. Faham tak? Siapa Bang, kita dengar daripada awal. Aku ingat hang masa sekolah lagi Rohingya duk masuk. Aku dah tahu dah benda ni. Lepas masuk ni memang masuk pakai kapal. Balik tu. Orang rumah tunggu tu. Orang rumah tunggu lah. Okey, tak apa. Okey. Jap. Aku dah tanya. Uncle, aku dah tanya Zam. Zam, hang ada sebut tak G2G? Hang tu Siapa yang spin? Siapa yang spin? Mamu yang cakap daripada awal G2G sebelum ada masuk membetulkan benda tu. Nak hantar, dah aku kata dari awal, dari hampa nak hantar, hampa kena G2G dah dengan negara Myanmar. Hampa nak hantar Rohingya. Untuk negara Myanmar menerima mereka. Kena G2G dah. Hang nak Perak, hang jangan duk spin. Hampa ni berkawan dengan Rapili yang pandai spin lah. Orang cakap. Ni hang mengaku pula hang sebut G2G. Tadi hang kata dah. Tengok tu spin tu. Aku kata nak hampa nak hantar ni, aku tanya hampa nak hantar ni apa kena buat diplomatik diplomasi G2G dah dengan negara Myanmar. Aku nak tanya hampa. Okey, bye-bye. Pukul apa ni? Anak Perak. Pukul apa? Dah nak balik lah. Yelah, balik. Nak sambung tak nak? Kejap. Lagi. Aku celah sikit. Anak Perak. Pukul satu. Anak Perak. Host Anak Perak. Syok juga saya buat cara macam ni. Tapi itulah, tak puas. Baru nak tu alamak masa dah habis. Okey, tak apalah. Adam, kita tak boleh. Kita jenis slow. Yang ni dia kena lagu tu. Itulah pasal. Okey, satu kawan-kawan. Panel, satu. Anak Perak kata satu. Saya pun boleh gosok baju ni. Esok nak turun Negeri Sembilan ni. Nak lawan Anak Perak ni. Negeri Sembilan. Lawan tak lawan. PNM Negeri Sembilan. Saya nak gosok baju. Pukul 1 kita sambung balik Anak Perak. Betul? Okey. InsyaAllah. Alright. Terima kasih banyak. Guys, terima kasih banyak yang bagi. Pukul 1. Terima kasih. Baik. Weh, habis tu nak keluar macam mana? Hang tu live. Tekan power off. Ni kejap. Host, Uncle nak tanya. Habis kita orang yang 2 kotak ni, yang gift banyak-banyak tadi, kira burn lah. Tak dapat apa lah. Tak ada komisen lah. Ada orang hantar gift dekat panel. Saya nampak ni. Ya ke? Habis Uncle punya banyak-banyak tu. Tadi Tak ada komisen ke? Saya nampak ada orang hantar gift dekat panel juga. Nanti abang ada kita jumpa, saya payah minum air. Ada. Tapi bukan keseluruhan. Kalau tak ada komisen, tak nak naik ah. Kalau ada komisen seronok ah dapat gift. Boleh bang. Jom. Jo. Gurau je. Okey. Jom. Okey Ari. Anak Perak. Ya, orang. Okey. Relax. Tak ada hal besar tu. Jangan target tak hilang deposit je. Kena target menang ah. 1-2 kursi. Dah. Baru gentle. Dia macam ni Abang Adam ah. Dia macam ni. Mana parti baru target utama adalah tak hilang deposit. Itu perkara biasa. Kalau menang tu bonus. Nanti sambung. And Live. Diamlah bang. Live. Oi. Itu perkara biasa. Dulu PKR pun hilang deposit. Kita kena ingat masa depa parti baru dulu. Tapi takkanlah nak samakan dengan PKR. Rafizi kan power.
Kan, dia kan panglima. Dah sambung pula dia orang. Tak boleh lah macam tu. Alah, Tak boleh nak alah. samakan. Tak, dia macam Kita ni. nak Tak bagi boleh nak tahu samakan. yang tu. Adam, Rafizi berpengalaman. Dulu masa Rafizi dekat PKR, dia tak ada pengalaman. Tapi sekarang ni dia dah berpuluh tahun. Dapat lah. Abang nak pergi tu. Ha. Cakap dia cakap. Tak, dia macam ni. Dah jatuh. Ya, dia terjun. Tak serius. Kalau nak lawan tajuk naratif tu anak perak. Ni saya bagi warning awal-awal lah. Kalau nak lawan yang tu, saya ada banyak hujah tau. Ada banyak hujah. Kalau format macam ni yang mana hampa terpaksa dengar, panas telinga tu. Saya ada banyak hujah pasal ni. Sebab itulah saya cakap tukar naratif. Jangan target tak hilang deposit. At least target menang kursi. Baru gentle. Sebab Rafizi bukan dia betul. Kancil ni parti baru. Tapi Rafizi ni sangat hebat. Formula dia, data dia, takkanlah dia tak berpandukan data. Sebab itulah di sini saya menyarankan anak Perak berbincang dengan rakan-rakan, bagi tahu dekat Rafizi, tukar naratif. Kalau tak kami gasak sampai korang lunyai. Terima kasih. Okey, betul. okey, last.